So sekarang ni aku ada dekat event Insta360 dengan launching Luna Ultra. Ni adalah anticipated pocket camera lah. Aku boleh kata pocket camera yang memang ramai orang nantikan. Aku tak sure lah kau dengar aku tak suara aku dengan jelas, sebab kalau orang kata tengah hujan lebat gila. Jom ikut aku, kita tengok apa yang menarik dan apa yang best ni sebenarnya Insta360 Luna ni. Let's go. Luna Ultra ni datang dengan dual camera system, support sampai 8K recording, 10-bit iLok untuk color grading dan 1-inch sensor yang hasilkan image quality lagi cantik. Bila aku test sendiri kan, benda pertama yang aku perasan dia punya low light performance. Dengan 1-inch sensor, footage memang nampak lebih clean walaupun lighting tak perfect. Macam korang boleh tengok dekat keadaan sini agak gelap jugalah, tapi bahagian shadow dekat muka aku masih retain texture dengan baik. Diorang dah upgrade Deep Tracking 5.0 menggunakan AI. Subject tracking lebih accurate dan lagi smooth bila nak follow subject. Korang boleh enable auto tracking dengan tekan button kat joystick ataupun select je muka korang kat screen tu. Nanti Luna akan auto detect dan pastikan subjek ataupun muka korang center dalam frame. Sesuai lah kalau korang nak shoot solo ataupun nak buat travel vlog. Satu features yang aku rasa ramai akan suka ialah dia punya focal length. Insta360 bagi 5 focal length yang berbeza dari 1 kali zoom sampailah maksimum 12 kali zoom bersama dengan 240mm focal length. Nak ambil shot yang jauh? Tak ada hal lah. Macam korang tahu, Leica punya color science memang cantik, lagi-lagi bila lighting cun. Kalau korang suka main filter, Luna Ultra ni siap bagi 9 signature Leica filter built-in terus dalam kamera. Tak payah nak edit, terus dapat cinematic look. Tapi kalau korang jenis video guy macam aku yang suka color grade, akhirnya Luna Ultra dah ada 10-bit iLok. Jadi lagi flexible lah nak color grade lepas shoot tu kan. Kalau korang tak tahu, satu lagi inovasi Insta360 buat adalah dia punya touchscreen ni detachable. Tak main lah pakai external remote semua tu kan. Cabut je korang boleh control lah. Senang lah korang nak record dan monitor kalau korang solo travel tu kan. Tak perlu second shooter dah. Untuk gambar, Luna Ultra ni boleh capture maksimum sampai 200 megapiksel. Aksesoris pun diorang tak main-main lah. Ada wide angle lens, black mist filter untuk dapatkan highlights yang soft. Dengan battery handle yang ada 3 kaki pacak jadi tripod terus ni, personally aku tak yakin sangat lah. Tapi benda paling advance yang aku suka lah dia punya POV head tracker ni. Memang solid enhancement lah. Memang ngam lah kalau nak buat POV shot. Selain Luna Ultra, diorang pun ada showcase beberapa produk lain macam Mic Pro, Go 3S Retro Edition, Go Ultra Hello Kitty pun ada. Memang meriah lah event ni. Banyak sangat benda yang boleh try. Luna Ultra ni datang dengan 2 pilihan warna, hitam dengan putih. Kalau korang tanya aku, of course aku pilih warna hitam. Lagi nampak premium. Untuk harga rasmi Malaysia, Standard Edition 2999 dan Creator Bundle 3699. So, korang ambil mana?